Bulan puasa ni ada yang rasa tenang, ada yang rasa tertekan. Korang yang mana satu? Jom bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai korang. So, hari ni kita nak membawang tentang keseimbangan dalam Ramadan. Bukan hanya dari segi makanan, tapi juga dari segi mental, fizikal dan spiritual. So, bila masuk Ramadan, ada orang rasa lebih fokus dan bertenaga. Tapi ada juga yang cepat marah, cepat letih ataupun rasa kosong. Kenapa? Sebab puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi juga tentang bagaimana kita menguruskan diri kita secara keseluruhan. Jadi hari ini kita akan bincangkan 3 aspek penting dalam Ramadan, iaitu kesihatan mental, fizikal dan spiritual, dan juga bagaimana kita boleh mencapai keseimbangan yang lebih baik. Okey, aspek pertama, kesihatan mental. Ramadan sepatutnya waktu yang menenangkan, tetapi ramai yang rasa tertekan kerana tidur terganggu. Sahur awal, tidur lewat sebab mungkin tarawih, mungkin nak siapkan makanan, mungkin nak buat kuih. So, kadang-kadang ada yang bersahur bangun awal seawal 3 pagi macam tu kan. Sedangkan waktu subuh masuk pukul 6 sebab mungkin nak menyiapkan makanan semua. And another factor adalah tuntutan kerja masih juga sama. So, tapi tenaga kita berkurangan lah kan. Ada tak remedy homeopati untuk keadaan macam ni? Ada lah a few. Maybe firstly kita boleh start dengan Ignatia yang mood tak stabil ke, lepas tu hypersensitive kan, lepas tu ada emotional, ada tekanan emosi. Okey, aspek yang kedua iaitu kesihatan fizikal. Adakah tubuh badan kita benar-benar terjaga? Puasa sepatutnya memberikan peluang kepada tubuh badan kita berehat. Tetapi ramai yang membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Number one, berbuka dengan makanan yang berat dan berminyak, ataupun yang banyak dengan processed food, ataupun banyak benda manis. So yang ni boleh menyebabkan a few things lah. You jadi keletihan melampau, you korang boleh dapat kembung, banyak issues yang kena mengenai dengan sistem pencernaan. Bila kita minum air, kita memilih minuman yang menyebabkan kita buang air banyak, kencing banyak. Contohnya kita minum teh banyak gila teh kan. Lepas tu kita minum white kopi ataupun kita berkarbonat. Semua tu akan menyebabkan kita minum tapi kita boleh jadi dehydrated juga. Ataupun kita memang tak suka minum air putih, memang tak minum lah kan. So yang tu boleh menyebabkan kita pening juga. And the last thing is that kita boleh kurang tidur. Bila kita kurang tidur, so yang tu akan menyebabkan kita physically kita tak sihat. So macam mana kita nak atas yang tu? One, kita berbuka puasa secara sederhana. Rasanya yang ni dah puas dah, ramai yang sebut kan, buka puasa sederhana. Mulakan dengan kurma dengan air kosong, ataupun apa-apa saja benda-benda yang ada gula tinggi tetapi sihat, buah-buahan ke, kalau tak ada kurma. Dan kemudian you eat, kita makan protein kena cukup, dan karbohidrat yang sederhana, tak terlalu banyak. And then kita kena juga pastikan tidur kita cukup lah. Janganlah tidur lambat sangat kan. Lepas tarawih tu janganlah kita borak-borak lagi ke apa kan. Make sure you have enough time. And then kita kena pandai curi-curi masa lah untuk tidur. Contohnya dalam waktu zuhur tu, waktu rehat tu, boleh kita tidur sekejap. So kita boleh qada tidur-tidur kita tu. Okay? Ambil power nap lah. Diorang kata power nap 10 ke 15 minit untuk segarkan badan. And kita jangan hentikan aktiviti fizikal sepenuhnya. Maksudnya kita kena masih lagi aktif. Memang kita lembik, kita lemau, tapi kita tak boleh berhenti sebab the energy is still there sebenarnya. And if we sleep, kalau contohnya kalau kita berehat, lepak je kan, badan kita memang nak yang tu sebab dia nak preserve, dia nak menyimpan segala tenaga yang ada. Sedangkan masih lagi ada tenaga kita disimpan di dalam lemak-lemak kita kan. Aspek yang ketiga, kesihatan spiritual. Adakah Ramadan kita benar-benar bermakna? Ramadan bukan sekadar tahan lapar dan dahaga. Ia adalah masa untuk refleks pada diri kita dan membaiki diri kita. Tetapi ramai yang actually terkejar-kejar dengan nak buat semua benda. Dia pergi buat ibadah contohnya kan. Tetapi actually pada masa sama dia rasa kosong sebab pengisian dia tu tak berapa nak kata fit. Ya kita pergi sembahyang tarawih, tapi adakah kita pergi sembahyang tarawih tu kita mengikut orang kata
trending. We should understand jugalah kita while we are doing it, amati apa makna di sebalik amalan yang kita buat. Dan juga bulan puasa ni adalah bulan yang kita bertadarus, kita baca Quran. Yes, it is good, memang menenangkan hati. Pada masa yang sama masukkanlah elemen untuk kita boleh memahami apa yang ada dalam apa yang kita baca. Kalau tak boleh nak baca semua, bacalah sikit maksud. Ambil apa kata terjemahan. Banyak Quran yang sekarang ada ayat keliling ni penuh dengan terjemahan. Paling tidak message ataupun apa yang Allah nak sampaikan kepada hamba-hambanya terus sampai pada kita. Dan bulan ni lah kita memang ekstra kita akan baca, dan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada apa yang kita isi secara spiritual. Last, orang kata untuk Ramadan ni, bila kita fikirkan tak ada fokus apa what we will get bila Ramadan tu selesai kan. So bagaimana kita nak buat? So kita kena ambil lah again, reflect diri, what we have learned the day. Maybe malam sebelum tidur tu dah penat-penat tu lepas tarawih and all, before you go to sleep, you just think back ayat belah mana yang kita dah baca, apa yang kita fahami, reflect on ourselves. Lepas tu kita kena kurangkanlah kita punya hiburan yang berlebihan. Tengoklah cerita drama Korea lah, macam-macam tak berhenti-henti tengok kan, because apa kata nak killing the time while waiting kan. Sebab makan, masa untuk makan kita dah tak ada, tengah hari tak payah makan, breakfast pun tak payah and all kan, petang pun tak payah makan. But do not fill up that dengan benda-benda yang hiburan berlebihan. Contohnya budak-budak ni lah kan, anak saya tengok YouTube, tak berhenti-henti tengok YouTube sementara dia nak tunggu buka puasa. So mama dia pun membebel. Do something beneficial. Juga pada masa yang sama kita boleh kaitkan ibadah kita dengan kesihatan. Contohnya zikir. Kita berzikir tu sekali kita boleh mengurangkan stres. Dan kita boleh faham yang solat tarawih tu adalah satu bentuk senaman. You buat at least 11 rakaat kan untuk 8 rakaat. Dan puasa tu sendiri adalah detox semula jadi. So these things adalah pengisian yang kita boleh masukkan lah. At the same time spiritual, pada masa yang sama kita boleh kaitkan dengan fizikal. So sebagai kesimpulan, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi ia adalah mengenai keseimbangan mental, fizikal dan juga spiritual. Kalau kita hanya fokus kepada satu aspek, abaikan yang lain, kita mungkin rasa sesuatu yang kurang pada Ramadan kita. Jadi, jom, mari kita sama-sama pastikan Ramadan kali ini seimbang dan bermakna. Bukan hanya untuk tubuh, tetapi untuk minda dan jiwa kita. Kalau korang ada tips yang membantu korang kekalkan keseimbangan dalam Ramadan, boleh kongsi di ruangan komen. Kita belajar sama-sama. Okay, terima kasih kerana membawang Sihat with Mariam. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.